Jika ditanya kepada Dr. Samsuri, sudah pasti kerajaan negeri tidak penting soal GDP, pendapatan tinggi. Yang paling penting adalah rakyat bahagia. Tetapi bila kita tanya kepada Tok Wan Rosli, Menteri Besar Pahang, penting ke GDP? Penting ke pendapatan tinggi? Tok Wan jawab, ya, penting. Apabila GDP negeri meningkat, pendapatan negeri meningkat, akhirnya duit itu kembali kepada tangan rakyat. Saya nak ucap tahniah kepada semua penjawat awam negeri Pahang kerana diumumkan RM1,000 bagi bonus Hari Raya Aidilfitri. Kenapa tuan-tuan? Ini satu penghargaan daripada kerajaan negeri atas kerja kuat, amanah, mengurangkan ketirisan di segi kutipan cukai dan hasil kepada negeri. Akhirnya pendapatan negeri Pahang surplus 4 tahun berturut-turut. Apabila surplus, pendapatannya surplus, maka dari segi perbelanjaan pun surplus. Ada lebihan perbelanjaan. Maka lebihan itu tidak lain tidak bukan akan kembali kepada rakyat dalam bentuk bantuan dan sebagainya. Dan tidak kurang juga kepada penjawat awam negeri Pahang apabila mereka juga mendapat hasil penghargaan daripada kerajaan negeri kerana mereka yang bertungkus lumus membantu Tok Wan Rosli dan kerajaan negeri Pahang. Jadi tahniahlah kepada rakyat negeri Pahang dan saya masih menanti juga berita gembira kepada semua penjawat awam negeri Kelantan. Biar penjawat awam negeri Kelantan itu menikmati bonus hasil kerja mereka ataupun penghargaan daripada kerajaan negeri Kelantan. Apapun, terbaik kepada Tok Wan Rosli.